Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Tahun 2019. Honda HR-V 1.8 AS. AS tinggi pada V-spec lah. Paling high spec lah. Paling high spec. Depan confirm LED lah. LED daylight semua ada. Okey, lepas tu 18 inci sport rim. Original 18 inci. 18. Okey, tahun 2024 punya tayar. Lepas tu dalam warna hitam warna hitam. Confirm warna hitam. Warna hitam ada dua jenis lah, warna putih dengan warna hitam. AS punya spek. Elektronik seat memang ada. Pedal seat ada bagi you. Tadi saya ada try, engine gearbox tak ada masalah. Aircon sejuk-sejuk. Okey, mileage 75,000 aja. Lepas tu dia ada kamera, side kamera lah. Reverse kamera pun ada. Dia ada tambah satu button kat sini. Lepas tu tak ada sudah lah. Belakang macam ni. Warna hitam. Lampu belakang lain sikit. Belakang main leather lah, serupa macam baru. Lampu dia gelap sikit. Okey, depan LED 18 inci. Itu macam aja. Tak silap ini kereta baru jual 124,000. Sekarang saya jual 59,800. Kalau full loan bulanan 700. 700 lebih sikit. Ikat bank lah, kredit lain. Lepas tu kalau cash 59,800 ini macam jalan. Kalau buat loan on the road 6 lebih ya, 6 lebih. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari satu HR-V. Budget lah 60 bawah. 6 lebih sikit, beri cash pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you.